Salam semua. Kami dari F1 Performance, kami ada masuk CBG Myvi lagi best icon senang cerita icon lah. Ya. Okey. Nak upgrade brake depan twin port set baru Depan twin port set baru Oh, cantik bang. Boleh nampak. Twin port dia ada 2 piston dan dapat pula brake pad tahan panas. ya, tahan panas. Wing Land Racing brake pad 750 darjah Celsius bang Kepanasan Kepanasan dan lagi Ona ambil disk 2 lubang 1 jalur. 2 lubang 1 jalur. Set baru Set baru. Disk baru. Disk baru. Dia tak perlu pakai center kun dah tengah ban. Tak perlu. Sebab ini lubang dia dah fit dah lubang Myvi Dah. Okey, dia dah ada lubang. Sudah. Okey, contoh ni 1 2 3 4 dia tak perlu banyak lubang. Tak perlu. Yang macam kita tengok yang macam ni contoh macam ni tak ada. Contoh, tak ada. Tak ada lagi sebab Dan dia sudah betul-betul untuk fit untuk Myvi. Produk Myvi. Dan belakang kita bagi yang Toyota lah. Second hand sudah republish Okay. Bukan kita tak republish, kita republish. Dan kita siap steel bagi bladder. Steel bladder ni tahan panas. Tahan panas. Waktu membrake ataupun turun bukit, dia menahankan suhu dia punya kepanasan brake Okey. Depan dan belakang dia tukar. Depan belakang lagi siap kita upgrade. Sebur double layer. Double layer Double layer sebur bang Kalau double layer dia ada 2. Oh, dia gemuk sikit Gemuk badan sikit. dia. Kalau single layer dia kecil. Dia kecil sikit. Ya, betul. Kali ni brake lagi mantap lah. Okey, ini apa kita pakai Honda. Nissin punya. Nissin punya Oh, Honda. rupanya dekat sini rupanya macam-macam barang ada. Ada, bukan kita saja buat bushing saja. Upgrade brake tapi dengan betul-betul cara yang betul. Kita lagi tengok customer lah pilih yang mana macam mana kan. Dulu pun dia asal pun dah buat. Tapi dia nak lagi upgrade. Upgrade lagi. Sebab apa dia punya engine pun dia dah upgrade dah. Sudah upgrade banyak. Ni. Ini 3S lagi apa tak tahu dia dia sudah upgrade. mau masuk turbo. Untuklah kita keselamatan penting. Ini customer padu, keselamatan tu penting. Sebab apa? Waktu membrake kita mau kereta tu cengkam. Okey, ini masih dalam proses pemasangan juga. Jom sini yang pun ni sama pun juga. Myvi sama juga. Banyak lah bang. Raya dah nak dekat ni. Asal dia single port 1 piston, upgrade 2 piston. 2 piston. Di 11 inci. Corak sama 2 lubang 1 jalur. Ini tadi beza. Kecil je. Ini single betul. layer yang Myvi original. Ya, betul. Dia pasang double layer. Dia tebal, gemuk. Okey, double layer dia gemuk Ya. Jom lagi. Dia main disk asal pun kecil. Okey, nipis lagi. Ya, Itu pasal betul. bila kita naik bukit bang, disk tak cukup tahan panas dia. Brake menggelosor. Lagi satu dia tak cengkam. Tak cengkam, mudah bengkok dan vibration. Waktu. Jom kita pasal kita tekan brake, dia ada gegar. Steering pun gegar, dekat pedal pun ada gegar. Ada vibration, gegar tu maknanya disk bengkok. Okey, dah faham dah kat Jom. situ. Tadi kita nak bagi tahu nampak PCD kita dengan PCD. Perbezaan dia bang, jauh beza lah bang. Ini pendaman center kun Center kun kita tak ada tak perlu center kun. Okey. Ini kita punya Saiz barang. beza, saiz pun kita nampak jauh beza Kita lah bang. bagi barang yang padu. Lagi satu kita buat dengan lengkap semua. Dan kita juga ada servicing brake, minyak brake. Sekarang ada promosi. RM90 sahaja sekali minyak Sempena minyak. nak raya dah ni bang Sempena raya kita bagi promo. Kedai pun tak ada cuti Yang mana bulan puasa ni buka hari-hari buka. Kita beroperasi penuh bulan ini. Tak ada percutian. Kedai buka seperti biasa. Okey, dan juga sampai hari raya lah. Hari raya saja tutup. Ya, betul. Kita ambil cuti panjang Ya. Ini kita ada pengguna-pengguna Spoon caliper. Spoon caliper bang. Pun ada Spoon caliper Okey, dia pun 4-port juga. 4-port juga. Ini bukan stiker Bukan stiker, ni engraving CNC punya. Okey, pengguna-pengguna Honda nak dapatkan spoon boleh juga. Daripada spoon kita ada Brembo. Jom kita tengok kita ada Brembo. Kita ada Sumitomo dia ada. Ni yang udah cari Sumitomo original Sumitomo ni Ini dah handcraft Okey, cantik. Handcraft. Murah-murah tu nak bagi tu. Dan Nissan R32. Nissan R32 pun ada belakang. Comel je bang. Boleh masuk belakang Myvi tu cantik dan bang. juga jom
Kita ada Brembo original set. Brembo original set 20Z 20Z. Siapa yang pengguna rim 20 inci ke atas, bolehlah datang. Boleh. Tiada masalah. Jom. Original lah. Nampak? Original. Made in bang. Italy Tulisan dia pun boleh nampak Okey, betul bang. Okey. Made in Italy. Okey. Original Italy. Dan juga kita Saya ada ada tengok. Project U. Project U pun ada bang Project U. Project U, Project MU pun ada orang panggil. Ini bukan M ini U, tulisan U. Okey, cantik. Ramai yang cakap Project MU, bukan Boleh. Project MU, Project U. U. Okeylah, Okey. boleh lah. Suka-sukalah. Janji break. Janji kita panggil. Endless kita sudah ada endless. Endless pun ada bang Endless kita sudah ada. yang endless tu bang, saya sendiri pun tengok cantik bang. Endless. Ini kalau masuk Honda Civic FD, FC, FB. Gini Lagi bang. dia ada tulisan di sini ya. Ada tulisan bang. Endless. Cantik. Okey, endless. Brembo Boleh tak? F40. F40 ada F40, untuk Myvi G3. F50. Toyota Vios. Ini untuk e-brake, E-brake. pengguna e-brake. Kita sudah ada dah. Okey. Barang padu Jepun punya. Nampak ini dulu hot seller Hot seller ini Nissan lah. Nissan. A32. Boleh Dan masuk kita rim ada 15 juga lah. AP Racing. AP Racing pun AP ada. Racing. Siapa? Wheelwood, kita ada Wheelwood. Wheelwood pun saya ada. Wheelwood pun ada bang Wheelwood saya suruh simpan sana. Wheelwood nanti saya tunjukkan Wheelwood. Dan kita ada juga upgrade bushing Bushing boost untuk mendapatkan ketepatan 100% waktu membelok. Ini kita punya bushing. Bushing, okey. Jom kita tengok ketepatan apa itu. Lower arm boost dia ada, brake ada, Jalan pun tak engine boleh jalan, mounting banyak ada, barang sudah. banyak barang sudah bang. Dia dah bawa keluar dah nak raya dah ni. Masa ni Okey. dah boleh datang dia promosi Ini yang kau. kita tengah viral. Bukan kita tengah viral, kita punya bush tengah viral lah. Boost Win tengah Impact. viral sekarang ni. Ini Impact Racing Bush. Ketepatan 100% semasa membelok. Anda boleh nampak jelas OEM. Kita punya Win Impact walaupun warna merah. Kualiti dia bersama dengan ini ya. Okey, kita tengok apa beza dia bang. Okey. Ini kita bagi Toyota Vios NCP 150. Ini dia punya asal. Asal dia macam tu. Asal sudah ada sini OEM Okey, yang ni yang asal, yang ni Ya. yang ni Wing Impact Racing Boost yang ni. Okey, kita tengok tunjuk perbandingan. dia punya perbandingan 1 2 3. Oh, yang asal ni dia main banyak Dia bang. main banyak sebab dia apa? Longgar, lembut. Okey, faham. Nampak ni. Kita Wing Impact, tegak mantap. lagi dia fleksibel. Flexible. Bang, ada orang takut dah beli warna merah, warna kuning. Awak ingat keras. Rupanya apa bang? Itu bukan. Bukan. Win Okey. Impact. Itu PU. PU. Ini PU. Ini PU. Okey. PU macam ini PU. Rupanya kena beli PU brand. tekan pun tak masuk Tak masuk. Kena beli brand Wing Impact Win Racing Impact. Boost lah. Untuk bahagian belakang axle pun kita sudah ada. Tak Okey. perlu risau. Kalau customer yang dekat-dekat nak betul-betul dapat original barang, datang je sini. Alamat ada kat sini. Sebarang pertanyaan Sebarang boleh. pertanyaan boleh, alamat ada. Lepas Okey. tu bang. Dan juga kita bukan buat bushing, kita buat semua walaupun kita upgrade brake pun, kita pembaikan brake pun kita ada. Pun ada. Skimming, tukar brake pad, service caliper, repair rim, cat rim, upgrade ini, cek bunyi. Cek bunyi Cek pakai bunyi mesin. ataupun lower arm, upper arm, bushing, sudah ada service adjustable. Powder coating Pun powder ada. coating. Kita dah sediakan perkhidmatan buat alignment di sini ya. Okey bang, contoh kalau dah buat barang-barang ni semua dah tukar lower arm, barang tu mesti ada lari kan? Pasti akan lari. Elemen lari, balancing lari. Jom, kita baru siap satu Dekat kita. sini bang, saya ada nampak XZR SPG bang. Upgrade drum kepada brake disc Ni padu. Customer Kereta datang. penuh bang, kereta. Customer kereta datang sini ni walaupun penuh, kereta bang, baru. Walaupun kereta bang. Kereta baru customer. Dia Tukar. kata bukan mau cantik, mau keselamatan. Keselamatan. Dia terus daripada asal ini Asal macam tu. kita pergi macam ni. Oh.
Tapi bang, dia tukar pun bukan dapat yang biasa bang. Lagi besar Lagi bang. besar. Lagi besar, lagi Lagi cantik. besar, cengkaman dia kuat. Gigitan kaliper itu kuat. Kuat. Piston. Ya. Sebab apa? Dia 4 port. Oh, 4 piston. 1, cantik, bang. 2, 3 dan 4. Ini asal dia satu sahaja. Satu sahaja. Satu piston sahaja. Satu piston sahaja. Boleh nampak? Satu piston sahaja. Oh, faham. So kalau kita dah pakai 4, cengkaman dia lebih kuat. Dan juga keselamatan juga. Ini bahagian belakang. Yang belakang asal dia drum. Asal dia drum dengan brake shoe. Drum dengan brake shoe. Okey, nampak? Okey, itu drum dia. Ini brake drum dia lah. Kalau nampak biasa kat kereta-kereta biasa. Ini dia punya. Macam Kita sekarang dah upgrade. Tukar kepada ni Ya. bang. Kita juga ada set baru, ada second hand dari publish yang bukan kita jual, baru saja. Ada yang nak, bang saya tak cukup modal, nak bajet-bajet. Tak perlu risau. Jom. Yang bajet pun ada. Jom saya tunjuk lagi sebab Tunjuk kita dah terus stok bang, banyak. Barang stok tengok. Untuk raya Ni ni kita dah mesin terus cek bunyi stok banyak. Mesin cek bunyi. Tu. Banyak. Sini pun kita sudah ada banyak. Tuh, ni bersusun sini bang. Sini Sini di bawah, lagi, bawah lagi, atas di lagi, depan, dekat rak atas lagi. Oh, Okey. banyak. Ini set second hand yang sudah republish sudah republish Toyota. Toyota ada, Honda ada. Bang, Okey. kalau contoh yang second ni lah, kalau dah pakai dia rosak ke, abang ada ke spare part? Ada. Ada spare part, daripada segi caliper pin, pump kit, brake pad, semua ada. Yang ni jangan pergi lain tempat. Tak perlu pergi dari tempat walaupun ada masalah datang. Datang sahaja. Datang sahaja, saya akan selesaikan masalah anda. Tak perlu risau. Okey. Ini perjanjian kita terus terang dengan abang untuk pengguna-pengguna atau customer kita yang dah pernah buat dengan kita. Okey. Okey, ini pun semua dah siap cat dah. Bukan ini saja, warna masih bagi banyak ada, boleh pilih. Boleh pilih warna lah macam-macam warna boleh pilih, tak ada masalah. Jom kita pergi ke bang, sini. yang ni saya ada tengok ni Triton ni nak buat apa bang? Jom. Kita tengok Triton Triton ni. ini Mitsubishi Triton ni. Okey, ni Triton ni. kita nak buat upgrade apa Triton ni? F50 Oh, nak upgrade F50 Ya, F50 Brembo. F50 Brembo. Brembo. Okey, jom kita tengok. Kita tengok dia punya bandingan. Bandingan dia. Dis asal dia kecil tak besar Kecil begini lah, Ini sebab apa kita dah pergi buat ukuran. Ukuran dia. Okey, nanti dah siap saya akan tunjukkanlah. Akan tunjukkan. Okay, saya bagi dia 2 piece juga dis. Besar lagi dengan corak. 2 lubang 1 jalur. Lepas tu dia ambil kaliper F50 Brembo. Okey. Jom Cantik kita tengok dia punya warna bandingan, jom. Okey, jom. Tengok bandingan dia. Yang mana pakai 4x4 pun ada part-part brake. 4x4 Toyota 18Z semua sudah ada. Semua ada. Okey, dia akan begini lah, nanti. bang. Daripada asal dia akan begini. Okey. Dan juga nampak Oh. dia Yang asal. Oh. akan bagi begini. Okey. Okey, ini dalam masih dalam proses pemasangan. Yang Okey, kita nak so tengok tu siapa mesin nak- elemen bang. Okey, Contoh kalau dah buka bus kan. highlight. Oh, yang ni ada kereta sebiji tukar engine mounting satu set. Engine mounting pun dia orang ada buat juga. Ini kita punya alignment bay. Elemen B dia ada sini. Pembaikan dari sini, Pembagian kat sini. Kita punya alignment bay sudah ada, Elemen kita B sudah ada kat sini 3D dia pakai 3D punya elemen. Macam 3D. Tengok di sana ada stop, di sini ada stop brake. Oh, banyak lah bang. Banyak lagi. Okey bang. Tak perlu pergi ke mana-mana, kita lepas pembaikan di sini juga. Dalam ni juga bang. Dalam ni juga. Dan juga mesin flashing aircon. Mesin flashing aircon Kita buat promosi untuk semua jenis kenderaan RM88 saja. RM88 saja. Okey, jom. Okey bang. Nombor telefon kalau customer datang 04 638 39. Tak perlu booking, walking terus saja ke FR Performance. Sekian, terima kasih.